Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi buat julung kalinya memberi pengiktirafan tertinggi kepada Malaysia melalui tabung haji TH sebagai penerima anugerah Labbaitum bagi kategori Diamond. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Setia Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, TH telah dianugerahkan anugerah Labbaitum untuk tahun keempat berturut-turut. Namun menurutnya, tahun ini TH menerima anugerah tertinggi bagi pengurusan haji yang terbaik di dunia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, kejayaan itu hasil kerja keras petugas haji dan sahabat maktab yang komited menjaga kebajikan dan keselamatan jemaah. TH katanya memperoleh markah melebihi 95% dalam semua aspek yang dinilai. Untuk makluman semua, proses penilaian ini yang dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi agak stringent, ketat. Okay? Mereka melihat daripada semua aspek, pengurusannya, kebajikan jemaah-jemaah haji dan juga keselamatan para jemaah haji. Sebenarnya persediaan untuk musim haji 2025 telah pun dimulakan oleh TH sejak September 2024. Pada tahun 2025 juga, Malaysia diberikan kuota penuh iaitu seramai 31,600 jemaah. Justru pengendalian dari sudut operasi, logistik, penerbangan, penginapan dan pemakanan bukanlah satu tugas yang kecil dan remeh. Oleh kerana itu, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama melalui Lembaga Tabung Haji sentiasa bekerja keras dan mencari idea-idea baru untuk menyahut cabaran haji yang mungkin akan lebih mencabar pada musim-musim haji akan datang. Jadi Alhamdulillah pada pagi ini kita meluncurkan kempen kebersihan di Masyair, di Arafah, Muzdalifah dan juga di Mina. Kempen ini kita adakan sejak daripada tahun 2017 untuk menggalakkan jemaah-jemaah haji Malaysia untuk menjaga kebersihan diri dan juga menjaga kebersihan sekitar Masyair di Arafah, Muzdalifah dan juga Mina. Jadi dengan kempen yang kita luncurkan pada pagi ini, kita harapkan bukan sahaja jemaah-jemaah haji di Abraj Taisir ini, tetapi di seluruh maktab, ada 7 bangunan jemaah-jemaah haji Malaysia yang berada akan mengamalkan kebersihan dan memastikan Arafah, Muzdalifah dan juga Mina berada dalam keadaan yang bersih tanpa ada sampah sarap. Yang ini adalah merupakan disiplin dan juga cara dan sikap yang ada di kalangan jemaah haji di Malaysia. Jadi kita nak supaya jemaah haji bagi tahun 2025 ini juga mengekalkan rekod yang kita ada sebelum ini, di mana apabila jemaah haji kita meninggalkan Masyair, keadaan Masyair ini berada dalam keadaan yang bersih dan akan menjadi contoh kepada jemaah-jemaah daripada negara-negara yang lain. Dan sikap ini memang, sikap terpuji ini memang telah terbukti, dan kerajaan Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umrah sentiasa memuji sikap dan usaha yang dibuat oleh tabung haji bersama-sama dengan jemaah-jemaah haji Malaysia untuk memastikan Masyair ini berada dalam keadaan bersih. Peranan dan fungsi tabung haji sebenarnya sangat luas, lebih daripada tanggungjawab pengurusan jemaah haji Malaysia. TH berwawasan untuk menjadi tunggak kejayaan ekonomi ummah seiring dengan pengurusan haji terbilang. Dalam mencapai visi ini, TH berusaha untuk memperkasa ekonomi ummah. Ini dapat dicapai dengan sentiasa mencari pelaburan strategik global dan lokal bagi pertumbuhan berterusan. Ianya tidak lain untuk memperkaya modal pendeposit TH sambil memberi perkhidmatan cemerlang. Seseorang yang pulang dari menunaikan haji bukan sahaja merasakan dirinya kembali ke fitrah kesucian, tetapi juga tumbuh dalam dirinya perasaan menjadi sebahagian daripada satu masyarakat dunia bernama bangsa Muslim. Suatu bangsa yang merapatkan barisan atas landasan tauhid, yang menyatukan raja dan rakyat jelata, ulama dan kaum du'afa, jeneral dan rakyat jajahan. Suatu ummah bersaudara dalam beragama.
Pengiktirafan tertinggi yang dianugerahkan kepada tabung haji adalah bukti kepada komitmen warga TH serta jabatan-jabatan dan tenaga kerja yang sentiasa bersama mereka. Bermula dengan penubuhan Perbadanan Wang Simpanan Bakal-Bakal Haji PWSBH pada tahun 1963, penambahbaikan setiap tahun telah mewujudkan sebuah organisasi yang kini menjadi kebanggaan kepada negara dan dunia Islam. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada Yang Berbahagia Tan Sri Rashid Husin sebagai pengurusi tabung haji, Tuan Haji Mustaqim Muhammad CEO, dan juga Tuan Haji Syam Harun serta semua warga kerja tabung haji, khususnya kepada petugas-petugas haji dan juga sahabat maktab yang kesemuanya telah bekerja keras untuk menyantuni dan memastikan perkhidmatan yang terbaik diberikan kepada jemaah-jemaah haji Malaysia. Alhamdulillah, jadi ini satu penghargaan tertinggi, dan insya-Allah untuk tahun-tahun yang akan datang tabung haji berjanji komitmen untuk meneruskan dan memberikan perkhidmatan yang terbaik, dan kita akan bekerja sama dengan Masyarik, syarikat Masyarik Al-Masiyah untuk terus memastikan jemaah-jemaah haji kita berada dalam keadaan selesa dan seterusnya dapat menunaikan haji dan memperoleh haji yang mabrur.